Kalau nak simpan 100 gram emas, lebih baik 100 gram sekeping macam ini ataupun pecahkan kepada gram yang lebih kecil. Okey, tengok video sampai habis kalau nak tahu apa jawapan dia. Jawapan dia bergantung kepada matlamat kita simpan emas. Secara umum, lagi besar saiz emas tersebut, lagi berbaloi harga per gram sebab premium biasanya lebih rendah. Tapi kalau kita ada plan nak jual sikit demi sikit, lebih baik pecahkan 100 gram tadi kepada saiz yang lebih kecil. Contohnya, 10 keping 10 gram ataupun 20 gram 5 keping macam ini ataupun boleh campurkan juga dengan beberapa keping dinar seperti ini. Jadi, bila perlukan RM5,000 ataupun RM10,000, kita tak perlu pun nak jual keseluruhan 100 gram tadi. Jual sekadar yang kita perlukan sahaja. Tapi kalau matlamat kita memang besar, contohnya nak kumpul untuk deposit rumah, selesaikan hutang ataupun dana haji, 100 gram sekeping ini lebih sesuai. Jadi, jangan tengok saiz emas semata-mata. Pilih item emas berdasarkan tujuan kita nak gunakan untuk apa emas tu nanti. Bagi yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh terus isi borang sign up. Saya akan bantu anda dengan cara yang terbaik mengikut target anda.